Ada penceramah menggunakan kisah Bilal yang melakukan solat sunat wuduk sebagai dalil membolehkan amalan baru atau bid'ah dilakukan. Ada penceramah menggunakan kisah Bilal yang melakukan solat sunat wuduk sebagai dalil membolehkan amalan baru atau bid'ah dilakukan. Boleh Datuk terangkan bila munculnya hadis berkaitan? Tuan-tuan, sebelum tu kita kena tahu beberapa perkara. Amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW di hadapan Nabi dan diakui oleh Nabi SAW dikira sebagai iqrar ataupun takrir. Kerana sunnah tu qaulan wa fi'lan wa takriran, perkataan, perbuatan dan pengakuan. Pengakuan tu jadi sunnah. Hadis Bilal ni yang disebut ni, Bilal ni dia ada kelebihan. Nabi lihat dia di syurga. Jadi Nabi tanya dia, apa dia kelebihan dia? Apa dia amalan yang dia buat? Bilal kata, inni lam atatahhar bi tahurin fi sa'atin lailatin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Aku ni, hadis ini Bukhari Muslim, aku ni lam atatahhar tahuran, aku tidak berwudu dengan satu wudu fi sa'atin lailin au naharin, pada satu malam, pagi, malam ataupun siang, illa salaitu bidzalika tuhur, melainkan aku semayang dengan wudu itu ma kutiba li an usalli, dengan apa yang patut aku semayang. Jadi mereka kata berdasarkan hadis ni, Nabi tanya apa dia amalan dia buat amalan tu, amalan semayang sunat wudu. Bila ambil wudu dia akan salat, itu kelebihan dia. Semayang tu Bilal, pada andaian, pada pahaman mereka ni, Bilal reka sendiri. Jadi Nabi akui rekaan tu. Jadi sebab tu mereka kata kita boleh buat bid'ah. Reka pergi semayang babun tak apa, semayang rameh ke rabu ke tak apa, Bilal pun reka. Yang pertama kita nak bagi tahu bahawasanya tak betul. Kalau tanya soalan tak betul ni, sebab semayang wuduk ni ada hadis lain Nabi sebut. Nabi kata, ma min muslim yatawaddau fayuhsinul wudu fayuhsinul wudu'ahu thumma yaqum fayusalli raka'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Dalam hadis Muslim, tak ada satu orang muslim yatawadda fayuhsinul wudu'ahu, dia berwuduk dan kemudian dia mengelakkan wudunya, thumma yaqumu fayusalli, kemudian dia bangun dan kemudian bersalat, muqbilun alaihima fa yusalli raka'atain, sembahyang 2 rakaat, muqbilun alaihima, menghadap betul-betul sembahyang tu, biqalbihi wa wajhihi, dengan jantung hatinya, dengan wajahnya betul-betul khusyuk, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib untuk dia syurga. Ni sunat sembahyang. Bila ambil wudu betul-betul, Nabi kata, ma min muslim yatawaddau fa yuhsinul wudu, berwudu dan mengelakkan wudu, fa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli, kemudian dia bangun dan salat, muqbilun alaihima, bersungguh-sungguh sembahyang tu, biwajhihi wa qalbi, biqalbihi wa wajhi, dengan jantung hati, dengan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib untuk dia syurga. Nabi bagi tahu sembahyang tu, yang sembahyang tu yang bila solat tu, bukan dia reka. Dia pada ingat reka macam dia pada reka tu. Kemudian kalaulah andai kata apa-apa amalan yang mereka sebut, kerana sahabat ni takkan buat benda yang Nabi tak buat. Abu Bakar ajak nak kumpul Quran pun dia kata, bagaimana aku nak buat benda yang Nabi tak buat? Padahal bukan buat Quran baru, teknik saja, teknikal saja, pun tak mau. Demikian Zaid. Dia pun tak mau. Oleh kerana itu,
apabila apa Nabi, satu lagi, apabila Nabi mereka sebut satu amalan pada Nabi tanya apa yang kau buat, pertama kita kena tahu amalan tu mereka ambil pada Nabi. Kalau pun kita tak jumpa mana hadis lain yang sokong amalan tu, kita kena tahu mereka sebut depan Nabi tu artinya takrir. Kerana sunnah tu perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi. Nabi aku. Kita ni kalau buat, Nabi mana nak mengaku kita? Depa buat, depa pergi tanya Nabi. Kita nak tanya siapa? Tak, saya tanya ustaz saya. Ustaz hang bukan Nabi. Walaupun dia macam-macam, dia ada sahabat, dia ada apa, tapi dia bukan Nabi. Bagi soalan. Okey, satu soalan tentang adakah apa yang patut kita buat masa 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ialah hari yang paling afdal sekali dalam semua hari-hari. Afdalul ayyam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma min ayamin afdal 'inda Allah min ayyamil 'ashr Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah lebih daripada hari 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah ni Nabi kata afdalu indallah, yang paling afdal di sisi Allah. Sehingga sebagian ulama kata lebih afdal lagi pada 10 Ramadan. Yang akhir itu 10 Zulhijjah. Hak awal sampai 10 afdal. Maka di kalangan para ulama menegaskan sedekah pada 10 ni bukan ke 10 hari Zulhijjah tu, daripada 1 sampai 10 tu lebih afdal daripada Ramadan. Puasa lebih afdal, salat lebih afdal. Bukan hak Ramadan tak afdal. Maksudnya Nabi kata ma min ayyam afdalu indallahi min ayyami 'ashr Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih afdal sisi Allah lebih daripada 10 Zulhijjah. Maka amalan pada 10 Zulhijjah ni sangat afdal. Bersedekah ke? Orang pergi hajilah. Kita ni boleh bersedekah, buat saja apa amalan yang sangat afdal. Sangat afdal. Walaupun nampak macam pelik sikit, kata betul kan? Tapi hadis tu, zahir hadisnya, Nabi kata paling afdal. Syekh Muhammad Salih Ibn Utsaimin dia menyebut bahawasanya, dia kata orang awam mungkin pelik kalau kita kata lebih afdal daripada 10 Ramadan. Tapi dia kata tidak pelik di sisi ahli ilmu kerana memang hadis buat macam tu. Bukan kata Ramadan tu tak bagus Ramadan tu. Tapi Nabi kata tidak ada hari yang lebih afdal daripada 10 Zulhijjah. Bukan hari 10 nombor 10 hari Zulhijjah tu kan. Ayam, hari-hari 10 Zulhijjah. Hari-hari 10 Zulhijjah. Ni ada orang yang apabila dia datang ke kuliah kita ni, kemudian dia telah menunaikan solat, sedangkan katakanlah dia dah jamak, tak kira kuliah kita, kemudian dia masuk ke masjid, dia dengar kuliah. Bila dia dengar kuliah, sekali orang sembahyang Isya ataupun orang sembahyang waktu manakah, dia dah sembahyang dah jamak tadi, adakah dia perlu sembahyang juga ataupun boleh dia duduk saja di belakang? Ni soalan dia. Okey. Ada berlaku di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwasanya ada 2 orang dia dalam masjid dengan Nabi, dia tak semayang, orang lain semayang. Nabi kata ma mana'akum an tusalliya ma'ana, kenapa kamu tak semayang dengan kami? Dia orang kata
Dia kata kami dah semayang lah, qad sallaina fi rihalina, kami dah semayang dah di tempat kami masa sebelum mari. Nabi SAW kata, idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin falyusalli ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Nabi kata, jika kamu semayang di tempat kamu berdua, kuma ni kamu berdua dah semayang di tempat kamu, kemudian kamu mari ke masjid yang mana orang sedang semayang Jumaat, Nabi kata falyusalli ma'ahum, semayanglah dengan mereka, falyusalli ma'ahum, semayang dengan mereka, fa innaha lakuma nafilatun, kerana semayang tu kira sunat untuk kamu, pahala dapat semayang sunat lah, dapat pahala sunat. Tadi dah buat wajib, semayang tu sebagai sunat, jadi dapat pahala lah. Kita semayang ni kita dapat pahala, kerana walaupun hadis ni Nabi kata nafilah, tapi Nabi dalam riwayat Nabi kata jangan buat macam tu, sebab walaupun sunat Nabi sangat galakkan supaya tak mau orang sangka kita tak semayang. Mai sekali orang tengok siapa depa tak semayang ni, kau nak curi handphone ke macam tu kan, sama zaman sekarang. Macam kita buat hadis Nabi SAW, kita solat. Kedua nak tanya soalan ni ialah, kita ni bila duduk dalam masjid, kalau orang bang dah azan, kalau orang azan, kita ni tak boleh keluar daripada masjid, melainkan kerana urusan nak semayang lah. Keluar nak pergi ambil wudu tak apalah, keluar nak pergi, tapi nak masuk balik solat lah, ataupun kita lambat, kita nak keluar pergi masjid sebelah tu dan berjemaah, walaupun tak afdal boleh, tapi dia tak boleh keluar. Tak apa, semayang di rumah dia belah, tak boleh. Kerana Abu Hurairah tengok ada orang keluar, dia kata wa amma hadza faqad asa Abul Qasim, adapun orang ni dia telah menderhakai Nabi. Abul Qasim ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalau orang dah bang, kita kut kerasa aku balik semayang di rumah kot, jangan, kita kena semayang di masjid. Macam mana boleh orang panggil hayya ala salah kita belah? Kita mana boleh orang hayya ala salah kita pergi belah? Ya, kita kena tunggu lah, kena orang panggil. Sebab itu ada riwayat Al-Buwaiti ni dalam mazhab Syafi'i, imam dalam mazhab Syafi'i, imam besar. Dia selain daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia dipenjarakan pada zaman khalifah dia sebab isu makhluk Quran, khalqul Quran. Pada hari Jumaat dalam penjara dia akan mandi apa semua bagi elok. Dia tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i mesti kenal dia, kan? Dia mandi semua elok. Dia buat apa? Dia pergi duduk kat pintu penjara. Untuk apa? Dia tentu tak boleh keluar dah, pasal orang seru untuk semayang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Apabila diseru kepada semayang pada hari Jumaat, maka bersegera. Jadi dia pergi, kerana ya Allah, aku telah sahut seruan ni tapi tak boleh nak keluar, tapi siap dengan mandi dengan apa, walaupun kerana nak mematuhi seruan Allah, supaya bila diseru kepada hari Jumaat, maka fas'au ila zikrillah wa dharul bai', bersegera mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Kita tak boleh duduk dalam masjid bila hari keluar. Sila bang.